tepi Ronaldo dengan Messi. Inilah orang yang paling viral kat Piala Dunia. Apa benda ni weh? Korang mesti ada tengok video atau gambar ini menular kat social media. Pada awalnya aku fikir apa benda orang letak patung ganja kat tempat penyokong. Tapi rupa-rupanya bro, Mamat ni legend bye. Memperkenalkan Mika Kuka Bogadinga atau lebih dikenali sebagai Lumumba Via. Dia merupakan fans super DR Congo yang menjadi patung hidup. Lumumba Via mula mendapat perhatian di AFCON baru-baru ini dan dia dilihat hari itu kat game Congo lawan Colombia. Bayangkan guys, member akan berdiri diam tak bergerak langsung selama 90 minit setiap perlawanan sambil memakai suit trademark dia yang mempunyai skema warna bendera Congo. Tak goyang, tak senyum, tak buat apa-apa. Dan pose yang Lumumba buat ni untuk menghormati Patrice Lumumba, pahlawan kemerdekaan Congo. Nak berdiri macam tu bukan mudah bro. Member kena training 30 hingga 40 minit setiap hari kat rumah. Kehadiran Lumumba Via dilihat sebagai simbol maruah, kekuatan dan kebanggaan negara Congo. Dia sendiri menifakannya sebagai misi patriotik untuk menghormati sejarah Congo dan memberikan emotional stamina kepada pasukan. Macam mana geng? Mana antara korang nak cuba buat ini untuk game Harimau Melaya akan datang? Komen kat sini.